Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin, 1 hari bulan September 2025 Masehi bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa sekarang ni pukul 5.54 minit petang. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video dari report video penutup malam tadi, saya terus pergi ke saya terus balik ke rumah lah. Ada pergi ke kedai Fikri sekejap. Saya pergi ke kedai Fikri sekejap untuk minum malam macam biasa lah. Minum malam kalau semua ada. Seperti malam seperti biasa. Itu saya balik pada pukul berapa? Tak ingat. Lepas pada buat video daily report, tak ingat daily report malam sebelumnya tak ingat. Malam tadi ya. Lepas pada buat video daily report tu pada pukul 11.58 ya, buat video daily report tu. Lepas tu ada 12 minit tu saya terus balik ke rumah lah. Balik rumah tu tidur agak lewat juga lah. Dalam pukul, tak ada main internet kan. Dalam pukul 4.30 pagi. Bangun semai subuh kejap. Pukul 6.50 bangun mandi semai subuh kejap. Lepas tu duduk sengguk 7.30. Sengguk lagi dari pukul 8 tu tidur. Bangun pula dari pukul 9.45. Tu pun ada main gerak. Tu pasal ada kerja kan. Gerak dia. Lepas tu saya pun terus pergi ke sana lah. Pukul 10 tu saya suruh start masuk kerja lah. Dari pukul 10.30 lebih kurang lah. Masuk kerja pula 10.30. Siap kerja dah ada pukul 11.30. Kerja dah kurang 11.30. Lepas tu terus makan nasi sana lah. Makan tengah di sana lah. Kerja nyusul kayu. Hak itu lah sambung hak itu. Ada ni pula. Kayu sibuk sini kat kedai Fikri pula. Bukan depan masing. Kedai Fikri belakang Fikri. Sambung itu lah. Saya tak buat review tu Saya cuma terus cerita ada video tadi ya. Kalau saya buat review tu ada no. Dah kasih kerja ke apa semua tu. Sebelum nak start kerja saya buat video dulu biasanya. Okay, jadi terus makan tu. Makan tengah gitu. Saya pun sedang buat balahu tu klik lah. Balahu pun lewat. Ada klik awal. Balahu tu klik awal. Sehingga kena muka kalung saya sekejap. Pukul 2 saya balik. Kalau klik awal dah ada 3.30 juga. Amai lah buat ni. Lepas tu Maya Asa ni dah ada pukul 5.30 baru Maya Asa. Balik sangat dah. Sebab internet ke apa. Jam. Lepas tu hari ni birthday Nurus Shakila Arisha 1 September. Hari ni lah. Yang kelapa tahun. Baju kurumi gitu kan. Saya beli untuk dia dah lah. Tapi tak dah tak ada lagi. Tak ada gila lagi ni. Lewat lagi ni. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video untuk daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.